Dekat mana lokasi SK Wellness? Tada! Nampak tak Maidin Mall? Berhadapan. Ni dia tengok. SK Wellness dan bersebelahan nasi kandang Naina. Jom kita masuk. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya dekat SK Wellness. Kita nak massage. Kat sini ada urutan untuk badan. Lepas tu kita ada juga urutan untuk kaki. Dan juga ada bekam angin tau. Tagline dia best tau. SK Wellness ni apa tagline dia? Dari kaki ke jiwa. Oh, bekam angin pun ada. Ini bekam angin apa? Dia ada bantu sakit otot dan boleh kurangkan angin lah dalam badan. Kat sini ada tak tukang urut Melayu Islam kita? Ya, ada tukang urut perempuan. Kami lelaki urut lelaki, perempuan urut perempuan. Wah, ini baru bagus. Jangan risau untuk wanita muslimah, mereka ada tempat tertutup. Untuk wanita muslimah, maknanya yang urut tu pun Melayu Islam. Dekat SK Wellness ni yang best, korang boleh tambah ni tau, add on ni. Ini balsam paprika chili, iaitu massage gel. Bila korang rasa lengur-lengur sakit badan kan, urat-urat tersimpul semua tu, beritahu dengan diorang tukang urut ni, tambahkan yang ini lagi padu. Tak adalah sakit-sakit lagi dah semua yang tersimpul-simpul tu. Lepas tu korang boleh cuci mata. Ni ada produk daripada Turki tau, korang boleh tengok. Ada barang makeup dalam ni, eyeshadow, shampoo. Sambil-sambil tengah urut-urut tu bolehlah cuci-cuci mata. Ada skincare. Siapa yang rambut gugur pun korang boleh order ni online je, jangan pening-pening. Okey lah, saya nak pergi mengurut, jangan jealous. Oh, sedapnya korang. Ni urut bahu pun dah sedap. Ni, bila tambah ni, massage gel ni, segala bahu yang berat, yang keras ni semua dah tak rasa dah. Keluar angin. Tu dia. Oh, sedapnya. Kau angin betul-betul keluar tau. Kau. Oh, memang best lah SK Wellness ni. Korang kalau datang mengurut, memang puas hati lah. Kan? Dia punya servis best. Lepas tu urutan dia tu memang berkesan lah. Jangan lupa add on ni tau. Massage gel ni kalau korang add on lagi best. Padu. Jangan lupa datang SK Wellness.